Otak memang malas. Dia buat macam tu untuk rendahkan guna tenaga. Malas ada tujuan ya. Tapi kita boleh scam otak agar dapat buat kerja lebih. Jom mulakan. Otak, kita buat 2 minit je kerja ni. Apabila anda sudah mula, momentum bermula. Jadi tugasan diteruskan tanpa paksaan. Kerja besar, tapi kita pecah kepada kecil-kecilan. Otak akan rasa kerja tu tak lama. Boleh je buat santai-santai. Duduk diam. Tengok je tugasan nak buat selama 2 minit tanpa menyentuh apa-apa peralatan kerja. Otak kan tak suka paksaan. Ia tak nampak drastik. Maka boleh mulakan kerja dengan lancar. Otak kena bagi dopamin. Macam mana ya? Buat tugasan, gabung sesuatu yang seronok dan rileks. Seperti bina karangan sambil mendengar lagu. Okey, otak dah kerja banyak. Kita rehat ya. Harga. Tidur. Jom. Bye.